Pihak Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan kegiatan pendatang asing tanpa izin serta membongkar sindiket perjudian atas talian dalam satu siri operasi bersepadu di sekitar Bintulu, awal pagi tadi. Seramai 32 anggota unit penguatkuasaan dari Sibu, Miri, dan Bintulu digerakkan di bawah koordinasi unit pemantauan keselamatan dan penguatkuasaan. Hasil risikan rapi, beberapa lokasi yang mencurigakan telah dikenal pasti sebelum serbuan dilakukan. Dalam ops sapu yang bermula jam 2.30 pagi, serbuan pertama menyasarkan sebuah rumah kongsi di kawasan pemprosesan kayu. Hasilnya, 9 individu ditahan, terdiri daripada 6 lelaki dan 3 perempuan. Serbuan kedua pula dilakukan di sebuah rumah terpencil dalam kawasan hutan berhampiran. Di lokasi itu, seramai 23 orang berjaya ditahan, melibatkan 13 lelaki dan 10 perempuan. Sementara itu, pada jam 5 pagi, ops gegar dijalankan di sebuah bangunan 3 tingkat yang dipercayai berfungsi sebagai pusat operasi calling center untuk perjudian atas talian. 3 warga asing ditahan dalam serbuan ini. Kesemua tahanan didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Mereka telah dibawa ke depoh tahanan untuk siasatan lanjut di bawah Akta Imigresen 1959/63. Kejayaan operasi ini bukan sahaja membuktikan kecekapan pihak imigresen dalam menangani isu parti, malah turut menyekat sindiket jenayah siber yang memberi kesan besar terhadap keselamatan dan sosioekonomi negara. Analisis mudahnya, kegiatan parti yang berleluasa boleh membuka ruang kepada jenayah lain, termasuk penyalahgunaan tenaga kerja serta penglibatan dalam aktiviti haram seperti perjudian. Usaha berterusan pihak berkuasa penting untuk memastikan undang-undang ditegakkan dan kedaulatan negara terpelihara. Apa pandangan anda tentang kejayaan operasi ini? Adakah langkah yang diambil sudah mencukupi, atau masih ada ruang untuk diperketatkan lagi? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan butang langgan dan aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tidak terlepas berita-berita terkini.